Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pesara serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Aisyah Umairah binti Syakari dari PPS 29 dan Laila Tahzin binti Azrul Haizam dari PPS 29 akan membentangkan satu apresiasi seni terhadap sebuah karya cetakan Lino yang telah kami hasilkan sendiri. Karya ini membawa tema warisan lestari masyarakat madani iaitu satu tema yang sangat dekat dengan identiti masyarakat kita kerana ia merakami aspek budaya, tradisi dan nilai yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang tema, perkaitan karya dengan warisan serta membuat apresiasi dari segi kekuatan dan kelemahan karya sebelum mengaitkan dengan teori estetik oleh Edmund Burke Bierman. Sebelum kita melakukan apresiasi seni, marilah saya ceritakan dulu tentang warisan lestari masyarakat madani. Warisan lestari masyarakat madani merujuk kepada usaha mengekalkan dan memelihara warisan budaya sebagai asas dalam membentuk masyarakat yang bertamadun, beretika dan seimbang dari segi pembangunan fizikal serta rohani. Dalam konteks ini, warisan bukan sahaja tinggallah sejarah tetapi menjadi panduan nilai dan identiti yang membentuk cara hidup masyarakat pada masa kini. Warisan perlulah dipelihara secara berterusan dan perlulah dipertahankan dalam perubahan zaman. Ia bukan sahaja dijaga, malah disesuaikan agar kekal relevan kepada generasi baharu. Sementara itu, masyarakat perlulah maju dari segi pemikiran, mempunyai nilai moral yang tinggi, hidup dalam keadaan harmoni serta menghormati budaya dan tradisi. Apabila digabungkan dengan tema, ini menunjukkan bahawa pembentukan masyarakat madani sangat bergantung kepada kekuatan warisan yang lestari. Dalam karya ini, menyampaikan mesej bahawa masyarakat yang benar-benar bertamadun ialah masyarakat yang mampu menghargai, mengekalkan dan meneruskan warisan budaya mereka secara berterusan. Secara keseluruhannya, tema ini menegaskan bahawa kemajuan bukan hanya diukur melalui pembangunan moden, tetapi juga melalui upayaan masyarakat untuk menjaga warisan sebagai asas kepada pembentukan nilai, identiti dan keharmonian hidup. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang perkaitan tema dengan karya. Karya ini mempunyai perkaitan yang kuat dengan kehidupan masyarakat pada masa kini yang masih berusaha mengekalkan unsur tradisional dalam dunia yang semakin moden. Teknik yang digunakan iaitu cetakan lino merupakan satu teknik tradisional yang memerlukan kemahiran tangan, kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Karya ini mempunyai kaitan yang sangat jelas dengan tema warisan lestari masyarakat madani melalui pemilihan subjek dan gaya visual yang digunakan. Elemen seperti lampu sayung, kipas tangan dan motif flora merupakan simbol warisan budaya Melayu yang telah wujud sejak dahulu lagi. Penggunaan objek-objek ini menunjukkan usaha untuk mengekalkan dan menonjolkan identiti tradisional dalam bentuk seni visual sekaligus mencerminkan konsep warisan lestari masyarakat madani. Selain itu, teknik cetakan hitam putih yang digunakan memberikan sentuhan kontemporari kepada objek tradisional. Hal ini menunjukkan bahawa warisan tidak hanya dipelihara dalam bentuk asal tetapi boleh diolah dan disesuaikan mengikut peredaran zaman tanpa menghilangkan nilai asalnya. Ini selari dengan maksud lestari iaitu warisan yang terus hidup dan relevan dalam dunia moden. Dalam sudut masyarakat madani, karya ini mencerminkan nilai kesedaran terhadap kepentingan menjaga kebudayaan dan identiti. Masyarakat yang madani ialah masyarakat yang menghargai asal usul mereka dan menjadikan warisan sebagai asas pembentukan jati diri. Melalui karya ini, pengkarya seolah-olah ingin menyampaikan mesej bahawa kemajuan tidak bermaksud melupakan tradisi, sebaliknya perlu bergerak seiring dengan pemeliharaan budaya. Secara keseluruhannya, karya ini berkait rapat dengan tema kerana berjaya menggabungkan unsur warisan tradisional dengan pendekatan moden serta menyampaikan kepentingan mengekalkan budaya dalam membina masyarakat yang bertamadun dan beridentiti kukuh. Baiklah, kita akan mulakan membuat apresiasi karya rakan saya.
Karya ini memperlihatkan penggunaan teknik cetakan di atas lino yang menonjolkan kontras hitam dan putih secara kuat. Kesan ini menjadikan imej kelihatan tegas, dramatik dan penuh karakter. Garisan yang diukir, tapak, spontan tetapi terkawal memberi tekstur yang menarik pada setiap objek. Komposisi karya pula disusun dengan baik. Objek utama seperti labu sayung diletakkan di bahagian hadapan sebagai fokus, manakala kipas dan juga corak bunga kain batik mengisi ruang latar belakang. Susunan ini mewujudkan keseimbangan visual dan mengelakkan ruang kosong yang berlebihan. Penggunaan ruang positif dan negatif juga sangat kesan dalam menonjolkan bentuk. Dari segi subjek, karya ini memaparkan objek tradisional seperti labu sayung, kipas tangan dan corak flora yang merupai motif batik. Ini jelas menunjukkan tema warisan budaya Melayu di mana setiap elemen membawa nilai sejarah dan identiti tempatan. Pemilihan objek ini bukan sahaja estetik tetapi juga simbolik kepada kehidupan tradisional dan seni kraft. Dari aspek prinsip rekaan, terdapat kontras yang kuat antara hitam dan putih di dalam karya ini. Selain itu, imbangan melalui susunan objek juga yang mempunyai harmoni. Dalam karya ini juga terdapat irama melalui pengulangan corak bunga dan garisan dan juga penegasan pada objek utama iaitu labu sayung. Secara keseluruhannya, karya ini berjaya menyampaikan nilai warisan dengan gaya visual yang menarik dan penuh ekspresif. Ia bukan sahaja cantik dari segi visual tetapi juga mempunyai makna yang mendalam tentang identiti budaya. Seterusnya, unsur seni yang dapat dilihat dalam karya ini jelas ditonjolkan melalui penggunaan garisan yang kuat dan tegas. Hasil daripada teknik ukiran yang menghasilkan kesan kasar tetapi berkarakter. Garisan-garisan ini bukan sahaja membentukkan rupa objeknya seperti labu sayung, kipas atau corak bunga, malah turut mewujudkan tekstur yang memberi rasa permukaan yang berjalur dan hidup. Selain itu, karya ini menggunakan rupa yang bersifat organik, terutamanya pada motif flora dan bentuk tradisional yang memberikan kesan semula jadi dan harmoni. Dari segi warna, kita boleh lihat karya ini terhad kepada hitam dan putih saja. Namun, penggunaan kontras yang tinggi berjaya menunjukkan setiap elemen yang sangat jelas dan dramatik. Perbezaan antara ruang, terang dan gelap ini juga membantu dalam membina ruang melalui ilusi kedalaman. Walaupun karya ini bersifat dua dimensi, secara keseluruhannya, gabungan unsur seni menjadikan karya kelihatan seimbang, menarik dan penuh ekspresif di visual. Baiklah, kali ini kita akan menggunakan teori Ellenberg. Dalam deskripsi, karya ini memperlihatkan satu komposisi yang menggabungkan beberapa objek tradisional seperti labu sayung, kipas tangan, bekas kecil dan juga hiasan bermotif flora. Dalam aspek analisis, karya ini jelas menonjolkan penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa jalinan, ruang dan warna. Garisan yang diukir kelihatan tebal, kasar dan juga beralun menunjukkan kesan yang dilakukan secara manual. Garisan-garisan ini bukan sahaja membentuk rupa objek tetapi juga menghasilkan jalinan tampak yang memberi kesan permukaan yang bertekstur. Selain itu, dalam aspek interpretasi, karya ini boleh ditafsirkan sebagai satu bentuk penghargaan terhadap warisan budaya Melayu. Labu sayung sebagai simbol kraft tradisional membawa makna kehalusan seni dan fungsi dalam kehidupan masyarakat dahulu. Akhir sekali, dalam aspek penilaian, karya ini boleh dianggap berjaya kerana mampu menyampaikan tema warisan dengan jelas dan berkesan. Penggunaan teknik cetakan hitam dan putih memberi impak visual yang kuat dan dramatik, sekaligus menarik perhatian penonton. Komposisi yang padat tetapi tersusun menunjukkan kemahiran pengkarya dalam mengawal ruang dan elemen visual. Akhir sekali, saya telah melakukan apresiasi terhadap karya rakan saya dan saya mendapati terdapat banyak kelebihan dan juga kekurangan dalam karya ini. Baiklah, saya akan menceritakan dulu kelebihan karya yang terletak pada penggunaan kontras hitam dan putih yang sangat kuat seperti saya dah jelaskan sebelum ini, yang menjadikan imej kelihatan jelas, tegas dan juga menarik perhatian. Teknik cetakan
yang digunakan juga berjaya menghasilkan kesan tekstil melalui garisan ukiran yang memberi karakter dan ekspresif pada karya. Selain itu, pemilihan subjek seperti labu sayong, kipas dan motif flora sangat sesuai dengan tema warisan budaya, sekaligus menjadikan mesej karya mudah difahami. Komposisi karya juga seimbang kerana susunan objek yang harmonis serta penggunaan ruang yang penuh tanpa kelihatan terlalu sesak. Kekurangannya pula, karya dapat dilihat pada beberapa bahagian garisan yang agak kasar dan kurang konsisten yang menyebabkan bentuk tertentu kelihatan kurang jelas. Selain itu, terdapat perincian pada setengah objek yang perlu diperbaiki agar nampak lebih kemas dan teratur. Latar belakang yang terlalu penuh dengan dan juga padat dengan corak juga sedikit mengganggu fokus terhadap objek utama kerana kurangnya ruang rehat untuk mata. Secara keseluruhannya, walaupun terdapat beberapa kelemahan, karya ini masih berjaya menyampaikan tema dan mempunyai nilai estetik yang tinggi. Justifikasi teori Ellenberg. Menggunakan teori Ellenberg, karya ini menunjukkan gabungan dua elemen utama iaitu subline dan beautiful. Kontras yang kuat dan susunan kompleks memberi kesan dramatik iaitu subline, manakala corak berulang memberikan keseimbangan dan harmoni iaitu beautiful. Saya akan meneruskan perbincangan dan memberi apresiasi tambahan terhadap karya ini dengan lebih mendalam dari segi konsep seni visual. Pertama sekali, dari segi aspek penggunaan ruang, karya ini menunjukkan keseimbangan yang jelas antara ruang positif dan negatif. Ruang positif merujuk pada subjek utama yang menjadi fokus dalam karya, manakala ruang negatif berfungsi sebagai latar yang menyokong dan menunjukkan subjek tersebut. Penggunaan ruang negatif yang mencukupi membantu mengelakkan karya daripada kelihatan terlalu padat dan memberi ruang bernafas kepada penonton. Selain itu, penggunaan kontras dalam karya ini sangat ketara, terutamanya melalui perbezaan warna hitam dan putih. Kontras ini bukan sahaja menghasilkan kesan visual yang kuat, tetapi juga berfungsi sebagai penegasan yang menjadi subjek utama lebih menonjol. Apabila penonton melihat karya ini, mata mereka akan terus tertarik kepada bahagian yang paling dominan. Namun begitu, dari segi keseimbangan, karya ini tidak menggunakan keseimbangan yang simetri, tetapi lebih kepada keseimbangan tidak simetri yang masih kelihatan stabil. Susunan elemen seperti bentuk dan corak diakhirkan dengan teliti, supaya tiada bahagian yang kelihatan terlalu berat atau kosong. Seterusnya, karya ini juga memperlihatkan irama dan pergerakan yang jelas. Penggunaan corak dan bentuk menghasilkan satu aliran visual yang membawa mata penonton bergerak secara semula jadi dari satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Gerakan ini menjadikan karya lebih hidup dan tidak statik. Selain itu, prinsip kesatuan dapat dilihat melalui penggunaan elemen yang konsisten seperti bentuk dan gaya garisan. Semua elemen dalam karya ini kelihatan saling berkait dan menyokong antara satu sama lain. Namun begitu, karya ini tidak membosankan kerana terdapat juga unsur kepelbagaian di mana terdapat variasi kecil dalam corak dan susunan yang menjadikan karya ini lebih menarik. Jika diperhatikan dengan lebih teliti, gabungan semua prinsip ini menunjukkan bahawa karya ini dihasilkan dengan perancangan yang rapi dan pemahaman yang mendalam terhadap asas seni visual. Pengenalan Edmund Burke Feldman. Edmund Burke Feldman merupakan seorang tokoh penting dalam bidang pendidikan seni visual dari Amerika Syarikat. Beliau terkenal kerana memperkenalkan model kritikan seni Feldman yang digunakan untuk menganalisis karya seni secara sistematik. Menurut beliau, terdapat 4 peringkat utama dalam proses kritikan seni. Pertama ialah deskripsi, iaitu mengenal pasti apa yang kita lihat dalam karya secara objektif. Kedua ialah analisis, iaitu mengkaji hubungan antara unsur seni dan prinsip rekaan. Ketiga ialah interpretasi, di mana kita mentafsir makna dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Dan yang terakhir ialah penilaian, iaitu menilai keberkesanan dan kualiti sesuatu karya. Penggabungan teori dan konsep seni visual. Karya ini menunjukkan penggabungan yang jelas antara konsep seni visual dan pendekatan kritikan seni Feldman. Dari segi visual, penggunaan kontras hitam dan putih yang kuat berjaya mewujudkan penegasan terhadap subjek utama, manakala susunan bentuk geometri dan organik menghasilkan keseimbangan tidak simetri yang stabil. Melalui penggabungan Feldman, pada peringkat analisis kita dapat melihat bagaimana elemen seperti garisan, bentuk dan ruang disusun untuk menghasilkan irama dan pergerakan visual yang dinamik. Corak berulang pada latar memberikan aliran yang membawa mata penonton merentasi keseluruhan karya. Seterusnya, dari interpretasi sebagai simbol kreativiti serta identiti budaya menunjukkan hubungan antara seni dan kehidupan seharian. Akhir sekali, dari segi
Dari sudut penilaian, karya ini berjaya kerana penggunaan prinsip rekaan yang seimbang dan harmoni, serta mampu menarik perhatian penonton melalui impak visual yang kuat. Secara keseluruhan, karya ini membuktikan bahawa penggabungan konsep seni visual dengan teori Feldman membantu menghasilkan analisis yang lebih tersusun, mendalam dan bermakna. Penerangan teori dan konteks karya. Berdasarkan model kritikan seni Feldman, karya ini boleh dianalisis melalui 4 peringkat utama. Pertama, dari segi deskripsi, karya ini memaparkan penggunaan warna hitam dan putih serta pelbagai bentuk dan corak yang kelihatan berulang. Kedua, dari segi analisis, kita dapat melihat penggunaan kontras yang tinggi, keseimbangan tidak simetri, serta irama yang terhasil daripada pengulangan corak. Semua ini menyumbang kepada komposisi yang dinamik dan menarik. Ketiga, dari segi interpretasi, karya ini boleh ditafsirkan sebagai menggambarkan keseimbangan antara elemen yang berbeza, seperti ketegangan dan keharmonian. Corak berulang mungkin melambangkan kesinambungan atau struktur dalam sesuatu tema. Akhir sekali, dari segi penilaian, karya ini boleh dianggap berjaya kerana penggunaan elemen dan prinsip seni yang berkesan dalam menarik perhatian serta menyampaikan makna kepada penonton. Pendekatan Feldman membantu kita memahami karya ini secara lebih tersusun dan mendalam. Melalui pendekatan Edmund-Feldman, interpretasi dan penilaian karya ini dapat dilakukan dengan lebih jelas dan berstruktur. Dalam peringkat interpretasi, karya ini boleh dilihat sebagai satu representasi yang bermakna tertentu melalui gabungan elemen visual. Kontras yang kuat mungkin melambangkan perbezaan atau konflik, manakala keseimbangan dan kesatuan pula menunjukkan keharmonian. Dalam peringkat penilaian pula, karya ini boleh dinilai sebagai berjaya kerana ia memenuhi prinsip-prinsip seni visual dengan baik. Susunan elemen yang teratur, penggunaan kontras yang jelas serta pergerakan visual yang menarik menjadikan karya ini berkesan dari segi estetika. Selain itu, karya ini juga berjaya menarik perhatian penonton dan memberi ruang untuk pelbagai tafsiran yang merupakan satu kekuatan dalam seni visual. Penutup, sebagai kesimpulan, karya ini menunjukkan gabungan yang sangat baik antara konsep seni visual dan pendekatan kritikan seni oleh Edmund Feldman. Melalui 4 peringkat utama, iaitu deskripsi, analisis dan interpretasi dan penilaian, kita dapat memahami karya ini secara lebih mendalam dan menyeluruh. Elemen seperti kontras, keseimbangan, irama, kesatuan dan kepelbagaian bukan sahaja membentuk komposisi yang menarik, malah membantu menyampaikan makna kepada penonton. Pendekatan Feldman membuktikan bahawa apresiasi seni bukan sekadar melihat, tetapi melibatkan proses memahami, mentafsir dan menilai secara kritis. Secara keseluruhannya, karya ini boleh dianggap berjaya kerana mampu menarik perhatian, menyampaikan mesej dan memberi pengalaman visual yang bermakna. Akhir kata, seni bukan sahaja untuk dilihat, tapi juga untuk difahami melalui pendekatan yang sistematik seperti diperkenalkan oleh Feldman. Sekian, terima kasih.